Benda gelap boleh jadi cerah dengan adanya lampu solar macam ni. Pada korang, macam mana? Cukup ke tak cerah dia? Macam sekarang aku tengah on off kan dia menggunakan remote saja, geng. Dia akan bagi remote, di mana dekat remote tu kau boleh tengok sendiri cerah macam mana yang kau nak. Kita off kan. Dan sekarang kita buka lampu kedua supaya korang boleh tengok barang apa yang aku tengah review ni. Ini dia set lampu solar yang kita tengah tunjukkan. Kau akan dapat panel solar, kau akan dapat lampu cerah dia macam tadi. Cukup lah kalau kau tanya aku, memadai untuk menerangi suasana. Melalui remote dia ni, kau boleh set dia auto. Artinya kalau auto ni gelap dia akan hidup, on, off dia akan mati terus. Dan bila kata kau buat auto ataupun kau on, kau boleh setting nak 3 jam, 5 jam ataupun 8 jam. Pencahayaan boleh diterangkan dan boleh dimalapkan lah. Ini barang-barang yang dia datangkan sekali. Kalau kau tanya berapa lama benda lah ni boleh pakai, pengalaman aku dia boleh hidup sampai pagi. Tapi cerahnya tu dalam 2 ke 3 jam. Lepas tu dia macam akan fully drain bateri tu pelan. Sampailah pukul 8 pagi masih cahaya keluar tapi sangat malap. Siapa yang pernah gunakan lampu solar ni, share dekat komen.